sialan nama ngariang air sawah deng. Di bawah basah. Dia teh kariang. Betul lah dembian cak rancak tiup masih air sawah dah. Lah, alah. Seliklah bentiup padi dia ha. Dia. Dok. Ha. Subur padi mah. Ha? Subur. Pur. Mengicik mencon dulu lah. Bakok bakar yang air kan. Ha? Tak ada nama yang ayam dah. Tak ada mangariang bahaya bah. Tu Jalik sawah lah. dan tua. You jalik lah tu mangalimpang air gua. Sawah dan gua jalik lah ha. Ha. You tu air tu dari teh. Tu mana tahu den. You dari atas keku air ke bawah tu. Nak du. Madu air nak mengiku ke bawah ke. You dan air dan pindah dari sawah si Wen tu ah. Siwen mah. Si Wen tu teh tu sawahnya nah. Tu dia dari sini nak tu buang sawah siku dah. Ba nak du buang lah aliran air ku dari atas ke bawah. Lah. Tak mungkin dari bawah ke atas dah. You tahu den. Tu mana tu ambil air dari si Wen ambil dari si Mat tu ah. Tu tak tahu den itu dah. Mengicik sok nama nak. Kuat Kok sawah bisa wadu. modiku? Ha? Kok bisa modiku ni gitu. Jangan kok bisa modiku je lah. Lah kariang sawah dan ku nak kok balin air dan mesti elak. Baca dulu memalian tapi dapat dari orang lah. Nak mih dapat dari orang tu dari dia ambil nama nak jelik lah tu bandar air ha. Tak dia dari atas tu dapat anak tu dari Nak siku. tu Nak mengicik siku dah. lah. Dah. Kan bisa mbak inisiatif kok agai kok timbo ye kamari kok bagai tunggu air hujan guys. Weh. Tu mengicik so nak nama lah mungkin ada timbu air kamari cek-cek tu bilu ke apa dah. Yo sawang ni balai tu indah. Ni kadiang tu ni balai. Kalau balai tu orang bau sawang. You dah lah usaha tu air awak saja jalur tu ah. Jangan dipakok entang lubang den. Lah. Macam mana mama kok lah. Siana mama kuat deh je le. Padu sawah di bawah dan sawah sinan. You tunggu hujan dah lah hujan. An? Hujan ni jelek sawah dah rumah. Aku tak sagatakan dia apa ya le ke. Diri you. You nak masuk setiap Allah raya dah. Lega mungkin sawahnya basah sawah lain kariang neteh. Dia lah dia kecek inyo kalau sawah tu jangan semua sawah awak saya nak basah saja. Nak dia tu. Dan dari sawah siwian dan mambiak je. Sawah-sawah bah, anda ngerti dah. Sawah dan kariang. Aduh. Nah, baru dan tanan tu. Tu kalau lega mungkin kariang lah dan buyan bandar rancak-rancak entah. Ni baik kariang. Ini elok betul itu. Batanang, Wak. Kalau ada masalah sawah, masalah air batanang. Cuma nak tanang ni lah dan buaya rancak-rancak tapi ayah segala macam. Sudahnya mengariang sawah dia. Nampak dua dia tak pernah musik sawahnya sialah dia. Kalau bersyarak lo di situ. Lah bersyarat lah sini ada. Awak je warga semua warga. Oh, banyak sabar. Kalau sampai semua sampai baradu batu semua batu api nanti tapi kalau api jo air baradu, api bisa padam lah api tadi. Ikut lah makan je lah. Tu baru tiba tu nasi sana bambik tu. Ha? Marabu boleh marabu. Makan lah. Yo balik dia kalau lah emosi meledak-ledak tu nak terkontrol kan. Mak anak dua dia mungkul dia yang gulung. Itu norma-norma etika awak di sawah tu. Ndak perlu harus bercakap-cakap betul itu ya. Ada norma kesopanan, ada etika adat-adat awak apa semacamnya. Baraya sawah awak, baraya sawah orang, kariang sawah harak, sawah awak kariang lo sawah orang. Itu kok dapat ketika sawah orang baraya, sawah awak kariang, awak jangan emosi. Itu ujian hidup. Ujian hidup. Ini makan nak lu ya. Makan nak lu. Aku mau bantu kau. Solusi. Lah, kalau sudah makan mau nah. Ya. Latarang kabut, latadua hujan, latanang hati wak. Ya. Wak sedang emosi, perut lapar lah, ndak selesai masalah. Ya. Jadi bentuk itu wak bermasyarakat. Kau boleh masalah sawah. Itu hal yang sepele namanya. Nah, hal yang sepele itu di Palapang saja udah dua wak. Apa banyak saja sabah. Orang-orang jangan dicakai malu awak. Nah malu. Lega mungkin sawah awak saya nang kariang seorang ya pak. Batu. Bapak mengerti tu. Mengerti pak. Nah, jadi
sungguh masalahku kok dapat habis lah sungguh. Oh, cerita aku dilian sih iya ke sawah tu elok-elok. Tak perlu lu mencak. Iyo nyopa kuat sampai pailin sawah. Lu nyopa kuat iya tu ha. Kuat iya ku ha. Ah nyopa kuat sumbek pala lu na iyo aduh bahaya kau masuk dalam sawah kau. Lu ah. Siapa yang ndak kamari ah? Sirio ya? Kau Yo. pakai ceknya kau? Pakai ceknya kau? Telah. Makanya makan wak siku tadi. Bukan. Maaf. Pilih wedang nasi wak siku tadi mah. Ya Pak, pada mau bazir nampak Pak lama kana. Babian salah. Mak makan. Pidin mampu nak sawah sebantar ke sini yang meninggal. Dia kan bisa pasang jet lain dah. Ya pada mau bazir apa? Ndak lah nasi wak deh. Amak. Makan. Baru litak ah. Wah. Ni tak ada. Bekok sudah makan dah. Mana sih mak? Aku riwa dia. Ini cerita lah nang sabana nang tak jadi. Ya Pak. Awak tak tahu mana soal ye sawah lah. Ni sawah tidak ye sawah teh. Ni sawahnya dia teh. Kau awak di salan. Itu masalah sepele bentuk itu. Tuan boleh mengecek juga kodok tadi. Jangan dipapanjang. Nah, palapang saja dado sabar awak. Kalau bercakap-cakap awak bertambah rumit, panjang masalah. Kau sampai ke nenek mamak malu awak, sampai ke polisi malu awak. Nah, kini sama-sama menahan diri saja. Ya dah lebih bisa mana ni cuma nagih lah sampai air pamasun tu sawah dan kau sakit. Jadi masunnya nak air ke sawah awak kau sadu. Nah, Ya awak sawah tu dapat dari atas tu awak mana dimuang di atas. Bisa. Ini betul tu lah. Habis masalah sampai siku. Aku ilian lagi balik ke sawah susun. Nah, jangan cakap nanti kau. Kau dapat dia. Lalu kecik tu. Makan dulu lah. itulah sampai ambil kerambi je lu. Nah, itulah tanangan jiwa awak tu lah, tanangan. Lemih mak pai dia ambil kerambi. Ya payah dulu, payah dulu. Heran mau jadi si kodok tu. Hal yang sepele jadi masalah. Hal yang sepele sekati jadi masalah dari dulu untuk itu. Dah mengerti ya, Aryo untuk tujuh tahan diri lah. Tahan diri. Kau nasi wak mak cantuangnya ha. Tahan diri mak. Wak lah litak lah kau ha. Sampai nasi cik Allah kan. Pak payah dulu. Nah, Tu sama i. Rio lah, Rio yang masan tadi. Awak lah. Jangan baulah je lah, jangan baulah je lah. Ini nak masan awak kan kau baik. Kau nak lu makan. Awak yang baik. Siapa lu mengariang kau yo? Tak tahu. Tak mak ngariang lah. Di mana kau mengariang? Dia apa makan tadi ya? Sebentar makan kau terganang tadi kau mak. Tak tahu ada mak. Ya Allah ya. Jadi sumber air sawah si kau sado kau penampungan kau. Kariang. Tak berahi sawah. Aku ke bawah dah mak. Itulah. Nah, 10 tumpak sawah kau ada kariang sawah kau ada. Jadi apa lu bangka? Sumber air. Baulah wah. Selik tu lah. Kupang kau bala. Kamu nak semua kariang kan sawah wak alai. Sawahnya baraya, sawah wak ndak. Dan tutup habis kubang yang tu. Ha. Oh. Mangadu. Onde. Ai, ku melapang kabala. Patutlah kariang penampungan, kariang waduk. Nama makuk air dok. Jadi awak nama nyumbe, awak nama makok. Iyo perionya kariang sawah dan tu dan kariang lah kubangnya. Aku nak kubang deh, nak Kubang dah? Kau nampunya. Iya, mbok nampunya, tetapi nama ngerajon ko masyarakat kasadonya ko warga. Lain ada orang nampunya sawah si ko ka satu kerajo. Awak ada satu. Orang ko bayu per bulan dah. Ya. Lain satu bayu. Tu haruk lah iya ka masuk sawah awak. Terus dua sawah ada satu ang. Hah? Urang dua sawah aku ada satu ang. Ndak.
Panen orang tuh ada setoran ke sadoko untuk kemaslahatan sama ko sudah. Irigasi lancar. Ndak ada satu cek juwo. Bayu indak bakar toroyong indak sekolah yang pinjam indak. Aro lo ya sawah masuk ke sawah. Wah. Nah. Kini buka dah boleh. Buka. Ya buka empang itu. Itu baru muka lah. Baru? Hah? Ini ada semen. Misi mini sekali. Oh sialah nama ngari yang air sawah deh enggak. Ana di bawah, kariang dan di atas. Kali dia dah kan. Anda dia lah padi kan dia. Dok. Hah? Subur bading ah. Dia mengecek mencuang dulu lah. Anu dari dia ambil nama nak jelik lah tu bandai. Ha. Dak ni dari atas tu tapi anak tu dari Nak siku. tu mengecek siku. dah. Awak dah pakai riang tu awak basah. Dak tu memang yang tu sasa menuduh anak mu. Nah. Action. Tuh nasi siya na mabik le tahu tu. Nasi siya. Marabu beli marabu ya. Serius. Dia